welcome back to YouTube channel Kakak, Umi dan Abi. Hari ni kita baru lepas hantar Umi Ali, Abang Cik dan Kak Mika. Kan dekat mana? Kat mana kakak? Kat stesen MRT. Tapi kawan-kawan nak tahu, ada dia sedih sebab Umi Ali dengan adik-beradik dia dah balik. Tak boleh sedih. Nanti Umi Ali datang. Nanti kita nak balik rumah Tok Bah. Kan nak balik rumah Tok Bah, jumpa adik-beradik. Kan sambut puasa sama-sama kan. Tak mau sedih kan? Ni kita dengan habis kan tu habis. Tak mau sedih. Okey, tak mau sedih. Okey, jangan sedih. Kakak sedih sebab adik-beradik dah balik. Kakak tak mau sedih. Besok kan kawan-kawan, besok tak cuti. Lepas tu kat sekolah 3 hari. Lepas tu cuti sebulan. Nanti boleh jumpa adik-adik. Kita kan nak beli baju raya kakak. Kan? Kan? Jangan sedih, okey? Senyum. Nyam ni. Tak mau sedih, okey? Okey, Henry ni. Kakak ni dia sedih, hati dia lembut. Hati dia lembut sangat. Lembut. Tadi dia okey je, tiba-tiba lepas dah hantar sampai MRT. Sampai je MRT, betul-betul parking kat MRT. Nak turunkan Umi Ali, Abang Cik dengan Kak Mika. Dia terus dia menangis. Tak sempat tadi nak buat video sebelum hantar Umi Ali tadi. Pipi lembut tengok tu. Tu kakak. Kakak. Ni kita orang dua balik rumah ni dengan Abi. Lepas hantar Umi Ali, Abang Cik dengan Kak Mika. Tak mau sedih ke? Okay. Nak Salihah Umi Abi ni budak baik ni. Sebab kadang-kadang kakak dia sedih sebab dia kalau duduk rumah dengan Umi Abi, sebab dia duduk bayang Umi Abi je. Bila kakak ada balik datang, dia seronok sikit. Lepas tu bila balik dia jadi sedih lah ya. Ya, tak mau sedih ke? Comel. Comel. Senyum? Tak mau sedih. Ya. Salihah. Tak mau sedih ke? Rasa macam sekejap habis cuti. Rasa macam tadi baru hari Jumaat cuti. Kan last Umi Ali datang. Hari ada hari Isnin dah. Tadi kan guys, kita pergi jalan-jalan. Pergi tengok cerita apa? Papa Zola kali kedua kan. Bawah Zola satu makan kat mana? Makan dekat Medan. Medan Selera tu yang kedai semalam. Kesian Abang Cik. Abang Cik ambil ikan keli macam semalam tu yang. Tapi dia tak boleh makan. Ikan keli tu pedas yang. Pedas sangat sambal merah tu. Lepas tu kita pergi makan kan. Kan? Anak makan special sikit, Maggi sup. Kak Mika makan nasi lauk ayam. Umi makan nasi lauk ikan sambal belada. Umi Ali makan nasi lauk ikan lauk ayam juga. Ke Maggi special. Bila Umi tanya makan apa, tak tahu dia cakap Abi. Yang gaduh-gaduh tu ada beradik faham. Sayur kuning tu sebab dia pedas. Dia macam berangin kan. Sebab dia bukan macam pucuk yang selalu adik makan tu tau. Tu lain. Tanya tu. Jangan sedih ke? Lama. Nanti kita datang lagi. Kita ada balik rumah kita datang rumah adik-beradik. Okey? Okey. Tak ada. Jangan risau. Walaupun kita macam ni kak, walaupun jarak memisahkan kita, tapi adik-beradik tetap di hati kita. Okey? Okey, Kak Setia ingat. Okey? Faham? Tok Bah, adik-beradik semua, Acu, Pok Su, Baba, Ibu, Papa Ijam, Mama Ni, Mili, adik-beradik semua. Tok Bah semua sayang kakak. Okey.
asrama Hai, ujian bulan kita. Kita pergi makan kat food truck. Okey, Maggi apa? makan kereta. Maggi kari. Maggi kari. Jadi lama tiada baru. Makan Maggi sedap. Abi pun habis tak makan Maggi ayam. Aku bisa memanfaatkan ini dengan baik. Aku akan memakainya sampai siku. Sempat tak? Ada telur sosis. Dengan sosis. Gimana dengan makannya? Tak sempat awak maklum dengan anak-anak pergi makan nanti. Next time aku bawa maklum dengan Aku guru makan, akan okey? berepuk-repuk make up di atas jalan. Dengan barbecue. Lauk camellia. Ya, lauk camellia. Umi jiwa rock, Umi tahulah. Kan? Umi rasa dia betul. Guys, kita balik semua. Sampai di sini saja video kita. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Bersama kau tengok keadaan dan banyak keadaan. Cukup saja. Bye. Kak cantik bye. Bibi.